bayangkan seorang guru perempuan duduk dekat sekolah, dekat pejabat, menangis. Air mata bergenang, ya kan, keluar. Baru sejam sebelum tu, dia kena marah dengan sepasang suami isteri itu. Okey, sebab apa tahu? Sebab anak mereka ni, anak ibu bapa tu kena buat kerja sekolah banyak. Cikgu dia kata kat cikgu, cikgu tak fikir ke budak tu penat? Anak saya balik sekolah menangis, kami nak report polis. Report sebab kerja sekolah banyak. Itu sekarang ni, ibu bapa yang ada dalam ni, saya nak sarankan supaya hold dulu, bawa bincang. Okey? Guru tu terdiam, tak pernah hadapi situasi macam tu tau. Dia tahu anak tu bukan menangis sebab penat, tapi sebab tak pernah diajar di rumah untuk belajar dengan sabar. Yang ni ibu bapa, point ni, kalau ada yang kena mengena dengan you all yang tonton video ni, tolong benda ni. Jangan sampai ke tahap bukan ke tahap manjakan tau. Kat luar memang ramai mak ayah macam ni tau. Anak jatuh salah cikgu, anak tak pandai salah sekolah, anak malas salah sistem. Benda-benda macam ni. Sedangkan realiti dia, bukan anak yang manja, tapi ibu bapa yang memanjakan anak tersebut. Itu salah. Okay? So kena letak win-win situation. Aku bagi yang apa engkau nak sebagai anak, engkau bagi apa yang aku nak sebagai ibu ayah. Okay. Anak bukan perlukan pembelaan semata-mata tau. Anak perlukan bimbingan. Bimbing dia. That's why dulu kalau cikgu marah dekat sekolah, mak ayah dekat rumah tambah lagi ruatan, betul tak? Tapi sekarang, yang ni penting ni. Kalau mak ayah tak tunjuk contoh, kan, anak akan percaya semua masalah boleh diselesaikan dengan marah orang dan menyalahkan orang lain. Penting ni, benda ni. Okay? Alright? So, apa pengajaran dia? Anak yang dibela tanpa batas akan hilang arah dia tau. Tapi anak yang dibentuk dengan akhlak dan tanggungjawab akan tahu beza antara kasih dan manjakan. Lain. Dia punya rasa tu lain. So, antara sebab itulah saya wujudkan madrasah ibu. Ini khas untuk ibu-ibu je. Bukan saya nak blame ke apa ke tidak. Saya nak ibu ayah, especially ibu, kembali kepada Allah. Okay? Alright? Boleh ke boleh? Sebuah ruang untuk para ibu belajar macam mana nak bentuk anak dari akar. Dengan doa, dengan akhlak, dengan ilmu yang betul. Kalau nak, boleh join, klik link di bio saya. Ataupun klik ni, borang biru dekat bawah. Tempat terhad tau, saya akan buat secara webinar. InsyaAllah, masa tu saya akan tentukan dalam grup nanti. Okay?